Apakah itu uranium? Hai peminat kejuruteraan, nama saya Igor Felipe dan hari ini kita akan bercakap tentang satu bahan yang sangat penting dan kontroversi dan penggunaannya boleh memberi manfaat kepada masyarakat atau membawa keburukan, iaitu uranium. Tetapi apa itu uranium? Uranium ialah unsur kimia yang tergolong dalam keluarga logam berat dan dikenali dengan simbol kimia U dalam jadual berkala. Ia adalah salah satu unsur yang paling dikenali kerana penggunaannya dalam penghasilan tenaga nuklear dan senjata nuklear. Ia adalah unsur radioaktif dan memancarkan zara alfa, beta dan gamma. Siri memancarkan radiasi inilah yang menjadikan uranium berguna dalam penghasilan tenaga nuklear. Sebagai contoh, pembelahan nuklear uranium digunakan untuk menghasilkan haba yang ditukar menjadi elektrik geologi jana kuasa nuklear. Uranium ditemui secara semula jadi di kerak bumi dan yang mengejutkan, ia adalah salah satu unsur yang paling banyak terdapat di planet ini. Namun begitu, ia tidak ditemui dalam bentuk tulen. Sebaliknya, terdapat dalam mineral seperti uranini dan karnotit. Rizab uranium terbesar di dunia tertumpu di beberapa negara, termasuk Kazakhstan, Kanada, Australia, Rusia, Afrika Selatan, dan Amerika Syarikat. Negara-negara ini bertanggungjawab terhadap pengeluaran uranium terbesar di dunia. Kadar uranium ditemui di alam semula jadi bergantung kepada jenis deposit mineral di mana ia berada. Dan sama seperti bentuknya, proses pengekstrakannya juga bergantung kepada jenis deposit di mana ia berada. Terdapat 3 jenis utama deposit uranium, iaitu deposit batuan igneus, deposit pasir dan deposit batuan sedimen. Deposit batuan igneus terbentuk apabila uranium tertumpu dalam batuan igneus seperti granit dan riolit. Deposit ini ditemui di kawasan yang mempunyai aktiviti gunung berapi dan pengekstrakan uranium daripada deposit ini biasanya melibatkan perlombongan bawah tanah. Manakala deposit pasir pula terbentuk apabila uranium tertumpu dalam sedimen seperti pasir dan batu kelikir di kawasan seperti pantai dan juga padang pasir. Deposit ini sering ditemui di kawasan beriklim kering seperti padang pasir Sahara dan pengekstrakan uranium daripada deposit ini biasanya melibatkan proses pencucian sedimen untuk memisahkan uranium. Deposit pasir juga ditemui di tempat lain di dunia seperti di India dan juga di Brazil. Bagi sesiapa yang pernah dengar tentang pantai pasir hitam di Guarapari Espírito Santo, tahu bahawa adalah mungkin untuk menghasilkan uranium-233 melalui thorium yang ditemui di pantai ini. Deposit batuan sedimen terbentuk apabila uranium tertumpu dalam batuan sedimen seperti batu kapur dan syal. Pengekstrakan uranium dari deposit ini biasanya melibatkan perlombongan terbuka dan juga perlombongan bawah tanah. Adalah penting untuk menekankan bahawa pengekstrakan uranium mesti dilakukan dengan berhati-hati dan secara bertanggungjawab bagi meminimumkan kedua-dua impak terhadap alam sekitar serta kesihatan manusia. Syarikat-syarikat perlombongan mesti mematuhi peraturan dan piawaian yang ketat untuk memastikan keselamatan pekerja mereka dan komuniti setempat serta meminimumkan impak terhadap alam sekitar. Setelah dilombong, proses penyingkiran mineral yang mengandungi uranium itu pun bermula. Selepas uranium diekstrak, ia diproses untuk menyingkirkan kekotoran dan meningkatkan kepekatannya menjadi uranium yang diperkaya. Tetapi, jika ia adalah bahan berbahaya, bagaimana perlombongannya dilakukan tanpa membahayakan para pekerja? Perlombongan uranium boleh dilakukan dengan selamat jika langkah-langkah yang sesuai diambil untuk memastikan keselamatan. Semasa proses perlombongan, gas radioaktif seperti radon boleh dilepaskan dan zarah radioaktif yang boleh disedut oleh pekerja atau dilepaskan ke alam sekitar. Selain itu, pendedahan berlebihan kepada radiasi boleh menyebabkan masalah kesihatan seperti kanser dan penyakit lain. Untuk memastikan keselamatan perlombongan uranium, langkah-langkah pelindungan yang sesuai diperlukan seperti penggunaan peralatan pelindungan diri oleh para pekerja, pemudaraan yang mencukupi di tempat kerja, dan pemantauan secara berkala terhadap pendedahan radiasi. Adalah penting juga bagi syarikat perlombongan untuk mematuhi peraturan dan piawaian keselamatan yang berkuat kuasa. Selain melabur dalam latihan dan pembangunan kemahiran pekerja untuk menangani risiko perlombongan. Tetapi, apakah itu bahan radioaktif dan mengapa uranium bersifat radioaktif?
Bahan radioaktif ialah bahan yang mengandungi atom tidak stabil. Ini bermaksud bahawa nukleus atom mereka cenderung untuk terurai secara spontan dan memancarkan zarah radioaktif seperti zarah alfa, beta dan gamma. Zarah-zarah ini boleh memudaratkan kesihatan manusia dan alam sekitar bergantung kepada jumlah dan jenis radiasi yang dipancarkan. Uranium bersifat radioaktif tepat kerana ia mempunyai nukleus atom yang tidak stabil ini. Secara khusus, uranium-235 ialah isotop uranium yang tidak stabil yang digunakan dalam penghasilan tenaga nuklear. Ini kerana ia boleh dibelah oleh neutron dari sebarang tenaga, tetapi lebih cenderung kepada neutron berenergi rendah yang kita panggil sebagai neutron terma atau neutron perlahan. Manakala uranium-238 ialah isotop tidak stabil yang ditemui secara semula jadi di kerak bumi dan kurang digunakan dalam penghasilan tenaga nuklear. Ini kerana ia hanya boleh dibelah oleh neutron yang mempunyai tenaga kinetik tinggi atau neutron pantas. Tapi apa maksud nombor-nombor selepas uranium tu? Itu berkaitan dengan nombor jisim, di mana uranium-235 mempunyai 92 proton dan 143 neutron dalam nukleusnya. Dan dengan menjumlahkan kedua-duanya, kita dapat jisim sebanyak 235. Manakala uranium-238 pula mempunyai 92 proton dan 146 neutron dan apabila dijumlahkan, kita dapat nombor jisim dan gasnya. Apabila nukleus sesuatu atom terurai, ia akan memancarkan zarah radioaktif yang boleh membahayakan kesihatan manusia dan alam sekitar. Sebagai contoh, zarah alfa boleh dihalang oleh sehelai kertas, tetapi zarah beta dan gamma boleh menembusi tubuh manusia dan menyebabkan kerosakan tidak dapat dipulihkan kepada sel dan DNA. Atas sebab itu, adalah penting untuk mengambil langkah keselamatan yang sesuai apabila mengendalikan bahan radioaktif, termasuk uranium. Kalau anda suka siri, saya sangat mengesyorkan siri Chernobyl dari Home Box Office, di mana ia menerangkan apa yang berlaku dalam kemalangan di loji nuklear Chernobyl di Ukraine dan kerosakan yang boleh dilakukan oleh radiasi terhadap manusia dan tempat yang terkena. Tapi di mana uranium digunakan? Seperti yang saya sebutkan di awal video, uranium digunakan terutamanya sebagai bahan api dalam reaktor nuklear untuk menjana tenaga elektrik. Apabila uranium dibombardir dengan neutron dalam reaktor nuklear, berlaku tindak balas berantai yang melepaskan sejumlah besar tenaga haba. Tenaga ini kemudian digunakan untuk menghasilkan wap yang menggerakkan turbin dan penjana untuk menghasilkan elektrik. Kami sudah membuat satu video yang menerangkan tentang bagaimana loji nuklear berfungsi. Dan jika anda berminat, saya akan letakkan cut untuk video itu di akhir video ini supaya anda boleh menontonnya. Uranium juga digunakan untuk menghasilkan senjata nuklear. Ini berlaku apabila uranium-235 diperkaya untuk meningkatkan kepekatannya dan menggunakan konsep yang sama seperti pembelahan nuklear. Sebaik sahaja ia dibombardir dengan neutron, ia memulakan tindak balas berantai yang membebaskan banyak tenaga. Selain penjanaan tenaga elektrik dan penghasilan bom nuklear, uranium mempunyai pelbagai kegunaan lain dalam bidang yang berbeza, seperti contohnya dalam bidang perubatan. Perubatan nuklear menggunakan radioisotop uranium sama ada untuk diagnosis atau untuk rawatan penyakit. Sebagai contoh, uranium-235 yang sama digunakan untuk menghasilkan isotop radioaktif yang boleh digunakan dalam ujian pengimejan seperti tomografi dan sintilografi. Manakala uranium-238 digunakan dalam terapi melawan kanser kerana radiasi yang dibebaskan mampu memusnahkan sel-sel kanser. Uranium juga digunakan sebagai bahan api dalam beberapa jenis pendorongan kapal angkasa seperti dalam reaktor nuklear berskala kecil. Tenaga yang dibebaskan melalui pembelahan nuklear digunakan untuk memanaskan cecair yang akan mengembang dan menolak turbin. Seterusnya menghasilkan tenaga mekanikal untuk pendorongan. Ia juga digunakan dalam pelbagai industri, contohnya dalam penghasilan seramik dan kaca, di mana ia digunakan sebagai pigmen untuk menghasilkan kesan warna dan kilauan. Uranium juga merupakan unsur kimia yang penting untuk penyelidikan saintifik dan teknologi serta digunakan dalam pelbagai eksperimen dan kajian. Sebagai contoh, untuk menyiasat struktur nukleus atom, ia juga boleh digunakan, termasuk dalam penghasilan cat, fluoresen, dalam bateri nuklear dan juga dalam sistem pemanasan pusat.
Walaupun mempunyai pelbagai kegunaan, adalah penting untuk ditekankan bahawa penggunaan uranium sangat dikawal dan diawasi kerana ia merupakan bahan yang sangat radioaktif. Dan adakah anda tahu tentang semua kegunaan uranium ini? Adakah anda rasa kita patut menggunakan lebih banyak unsur ini untuk penghasilan tenaga elektrik? Tinggalkan komen anda di sini. Saya ingin tahu. Saya akan letakkan di sini, di sebelah dua video yang anda mungkin suka juga. Dan salah satunya adalah tepat video yang saya sebutkan tentang logi nuklear. Jika anda suka video ini, tekan butang suka, langgan saluran ini dan kongsikan video ini supaya lebih ramai orang dapat mengetahui tentang uranium. Itu sahaja pencinta kejuruteraan. Salam hormat dan jumpa anda di video seterusnya.